Dengar baik-baik orang-orang Sabah, pengundi. Yang baik ambil, yang tidak baik abaikan. Demokrasi, boleh kita pilih, tidak ada paksaan. Seandainya kita ke pasar beli ikan, ada ikan busuk, kita tidak pilih, tidak beli. Kalau kita beli sayur, kita tengok ada sayur yang sudah rosak, kita tidak pilih. Kalau kita makan, sakit perut. Namun kesannya, seandainya kita memilih GRS, Gabungan Rasuah Sabah, aka geng Raja Sakau, maka deritanya sepanjang hidup. Saya buktikan derita sepanjang hidup. Mereka pandai-pandai bermuka-muka bagi gula-gula pilihan raya. Kelemahan mereka sudah tidak boleh ditapuk-tapuk, sudah tidak boleh disembunyikan. Kegagalan urus takbir, accountability, credibility, karisma, amanah, tanggungjawab hancur oleh kerajaan GRS pimpinan HDG. Apa yang tidak kedapatan? Rasuah, pembalakan, Pasir Selikah, Pulau Belambangan, tutup syarikat, tutup company SFI, kosan. Kelemahan mereka untuk urus takbir 3 serangkai. Bukankah itu di antara kelemahan? Belum lagi kita sebut benda-benda yang lain. Kita akan sebut dalam kempen pilihan rakyat negeri nanti. Lalu untuk menutup semua kelemahan kegagalan itu, mereka hidangkan pula gula-gula pilihan raya, rasuah politik. Mereka katakan dapat 300 untuk 1 tahun kepada 100,000 miskin dan miskin tegar. Rupa-rupanya bukan e-kasih semuanya dapat, tetapi e-kroni. Buktinya ramai pemegang e-kasih tidak ada nama mereka dalam skim. Syukur semberang saja Ketua Menteri Sabah. Mereka merasuah lagi, wujudkan skim insuran perlindungan kemanangan. Yang rakyat mahu 3 serangkai diselesaikan. Diorang tabur gula-gula pilihan raya untuk memancing undi, untuk dapat undi rakyat Sabah. Kamu ingat rakyat Sabah ini masih duduk dalam hutan kan? Boleh kamu main-mainkan. Rakyat Sabah tahu kelemahan kamu, bang. Minta lagi si Haji Ji peluang 1 tahun, 1 penggal 5 tahun. Dan dia berjanji lagi, kerajaan GRS akan selesaikan air sekurang-kurangnya penghujung tahun ini. 5 tahun berkuasa tidak selesai air, takkanlah 8 bulan boleh selesai. Hanya orang yang tiada pendidikan saja boleh percaya kepada cakap-cakap kosong si Haji Ji. Kalau di Melaya ada bapa ketimbang, di Sabah ada anak ketimbang, kencing, tipu, tambah.